So, saya ada beberapa soalan yang saya nak jawab malam ni. Soalan pertama adalah daripada Dr. Nabila Abdul Aris, Silky Lara Group. Soalan dia adalah, apakah indikator paling penting untuk tahu tim dah bersedia capai 1 juta sebulan atau tidak? Kerana dia masih lagi dalam proses menstrukturkan tim, jadi dia tak pasti sama ada tim yang lambat proses sales growth atau strategi ataupun strategi yang salah ke macam mana. Okey, so apakah indikator dia? Tutup skrin. Saya cuba conteng jawapan dia. I think that's very good question. Jawapan pendek dulu. Jawapan pendek dia adalah, apakah indikator penting yang mengatakan you punya team dah ready capai 1 juta? Apa jawapan dia, guys? Apakah indikator penting mengatakan team you dah ready capai 1 juta sebulan? Agak-agak apa indikator dia? Jawapan pendek. Jawapan pendek dia apa? Tak ada orang komen, nampaknya tak mendengar. Jawapan pendeknya adalah, bila you dah capai 1 juta sebulan, itulah indikator dia. You nampak sales dia dah capai lah 1 juta. Itulah indikator dia. So kalau you kata, macam mana kita nak tahu team you bersedia? Bila kita run sales, nampaklah sales tu capai. You know. Tapi kalau you kata tanda-tanda ke arah tu, okey, tanda-tanda berbeza. Untuk nak sampai 1 juta sebulan, mestilah dia melalui fasa-fasa 500,000 sebulan, 250,000 sebulan, 100,000 sebulan, ke arah 1 juta sebulan. Betul tak? So, how you grow this adalah, you adalah achieving milestone ni, fasa-fasa ni. Dan cuba being consistent. Maksudnya, katalah you buat 100,000 sebulan, konsisten 100,000, 100,000, 100,000, dan you akan dapatlah dia punya asas 100,000 tu. Now, macam mana nak jadi 200,000 pula? So, tengok apa asas ni tadi. You tengok tim yang ada. Katalah you cerita pasal live host. Ada 2 orang live host. Dan 2 orang live host ni memberikan you satu hari 3,000 ke 5,000 contohnya. Konsisten tak ni? Kalau dia konsisten, dan you dapatlah 100,000 sebulan. Betul tak? Jadi, macam mana nak jadikan dia 1 juta? You takkan boleh tiba-tiba terus juta. You jadikan dia 200,000 dulu. Maksudnya, daripada 3,000, 5,000 sebulan sekarang, kita nak jadikan dia berapa? Nak jadikan dia 5,000. Kita jadikan dia 10,000 sebulan. Sehari. 3,000, 5,000 sehari. Kita nak jadikan dia 5,000 ke 10,000 sehari. So, you tengok. Adakah tim sekarang ni dengan berapa account? So, you kena senaraikan apakah faktor-faktor yang betul sekarang. Contohnya, kita ada 2 live host. 1, 2. Kita ada 2 account contohnya. Kita run ni 3 jam. Ini yang betul. Yang buat you buat 3,000, 5,000. Now you tanya. Soalan dia adalah, boleh tak kita stretch dia? Maksudnya, instead of 3 jam, kita cuba buat 6 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Mungkin ada 2 live host. Kita cuba jadikan dia, stretch dia dulu. Kita tengok berapa jauh dia boleh pergi dan kita belajar. Cuba buat 2 jam, cuba buat 2 jam, cuba 2 jam. Nampak tak consistently peningkatan? Boleh naik tak peningkatan tu? Mungkin tu satu. Maksudnya, apa saja benda yang betul yang you tengah buat sekarang, you nak dapat nombor 1 adalah konsistensi. Nombor 2 adalah certainty, kepastian. Apa benda yang betul yang dia buat tu repetitively dapat hasil yang sama. Kemudian, nombor 3, baru you cerita pasal compounding ataupun tingkatkan. Mungkin you nak tingkatkan, faktornya mungkin adalah masa live host ni. Contohlah mungkin nombor 2 adalah excitement dia. Training lah. Train dia more. Nombor 3 mungkin adalah account tak cukup banyak. Maybe. Baru cerita tambah live host. So you listkan. Apa yang betul. Dan apa yang betul tu kita nak kali gandakan. 1 kali ganda. 2 kali ganda. Dan ini adalah proses. Tak ada orang daripada 10,000 sebulan, tiba-tiba dia terus jadi 1 juta sebulan macam tu saja. Melainkan dia tiba-tiba viral. Itu pun kadang-kadang dia tak boleh nak deliver barang tu. It's a process. Cuma proses ni boleh dipercepatkan
Kalau you adalah mengenal pasti apa yang betul, yang dapat sales berapa. Kalau tambah orang ni, tambah tak? Kalau tambah jam ni, bertambah tak? Kalau bertambah masa, bertambah tak? You nak track proses ni supaya you nampak the pattern. Mungkin you adjust tu, dia tak naik, dia turun. Adjust lagi. Itu contohlah nak mengatakan. Indikator tu datang daripada apa yang betul. Kena be able to track. That's why daily tracking, recording, take note adalah sangat gila penting dalam journey ni. Saya harap saya menjawab soalan Dr. Nabila. Identify apa yang betul every single day. Take note the pattern. Kemudian konsistenkan pattern tu. Kemudian sahkan pattern ni berlaku. Pada waktu dia tak berlaku, kenapa? Kat mana glitch dia? Adjust supaya dia dapat konsistensi. Baru you buat, aku nak tambah lah pula. Kita try 2 jam, kita try lebihkan jam, kita try lebihkan masa. Sebelum kita nak tambah orang, itu another process. So, apa saja yang betul tu, you kena tandakan. Apa faktor-faktor tu? Tracking and measure. That's why, dalam marketing, track and measure, test and measure, recording, tracking adalah sangat penting daily. Dia sama dengan sports coach. Kalau saya main table tennis, wakil sekolah. Tak adalah wakil negeri kan. Wakil sekolah. Apa coach saya buat? Bila saya berlatih, dia akan pegang dia punya kertas, dia akan take note. Tu zaman tak ada AI kan. Kalau sekarang ada AI, mungkin AI tu boleh rakam dan dia boleh kenal pasti. Berapa kali saya serve, berapa kali saya stroke, berapa kali saya defend, semua tu. Berapa banyak kanan, berapa banyak kiri, semua tu mungkin akan buat coach saya boleh tracking kat mana kekuatan saya, kat mana kelemahan saya dan kat mana nak betulkan. That's why dalam marketing, kunci besar bukannya tambah strategi. Saya beritahu rahsia. Dalam marketing, kunci dia adalah bukan tambah marketing strategi dulu. Kunci dia adalah kenal pasti apa strategi yang betul sekarang dulu. Itu kunci dia. Apa yang betul sekarang. Bukan ambil new strategi pergi adjust terus. Apa yang you buat betul. Hatta you hanya buat strategi yang betul bagi you adalah boleh buat you dapat 1000 sehari. Tapi kalau itu betul dan tracking, you akan nampak apa nak adjust jadikan dia 2000 sehari dan dapatkan konsistensi pula. Bila tracking betul 2000 tu jadi, tahu apa yang jadikan dia 2000, sekarang kita nak jadikan dia 5000 sehari. Kat mana kita nak tweak? Dia hanya boleh berlaku bila you ada tracking and measuring. That's why mereka yang berjaya dalam bisnes, otak mereka adalah details tentang performance daily. Dia umpama saya run sales team, semua team saya 1,500 orang pergi field, mereka kena record rumah mana, alamat mana, rumah ada orang, rumah tak ada orang, rumah dia baling suara dalam keluar, tak nak kita datang. Semua tu nak kena record. Dan semua, kalau saya leader kawasan tu, saya kena leader team kawasan tu, saya kena tanya hari tu, berapa rumah kau masuk, explain, berapa banyak kau present. Sebab dengan cara hari tu, tracking tu lah, kita boleh measure dan kita boleh improve besok. Faham tak faham? That's why attention to detail, running the business macam manusia yang nak berjaya. Tak sama dengan orang yang masuk office, mengisi masa lapang dan harap sesuatu akan berubah. So running a business is all about numbers, guys. It's all about numbers. Numbers don't lie. People lie. Numbers don't. Faham? Tracking to the dot. Berapa call buat, apa respon, leader go through setiap respon ni every day. Kalau you serious about your business. Adakah saya menjawab soalan Dr. Nabila?
Siapa dapat point daripada conversation jawapan saya ni? Kalau you tak timbang daily dan tracking berat you turun naik, saya boleh garanti berat you takkan berubah selepas tahun. Kalau you everyday tracking pagi petang, chances you alert dan aware akan lebih tinggi dalam bab jaga apa yang you makan. Or even kalau you start tak turun-turun, tapi you tahu, you track, dia lebih puas hati daripada you tak track dan harapkan miracle or magic. That's why magic numbers adalah no magic actually. Sebenarnya magic numbers tak magic. It's all about numbers and tracking. Okay? Soalan kedua, bagaimana nak bentuk pasukan life host yang betul-betul boleh drive jualan setiap hari? Bagaimana saya boleh, kenapa dia tak keluar soalan tu? Okay, bagaimana saya boleh struktur semula peranan setiap staff supaya kerja lebih fokus dan result driven? Saya kena ambil soalan ni dua bahagian. Ambil soalan pertama dulu untuk screen. Bagaimana nak bentuk pasukan life host yang betul-betul boleh drive jualan setiap hari? Okay, jawapan saya adalah begini. Jawapan saya ada dua bahagian. Jawapan pertama dan jawapan kedua. Jawapan pertama adalah you. Jawapan pertama adalah you. Kalau you adalah life host, you track tak performance you sendiri? Kalau saya sendiri pergi field, saya akan track berapa rumah saya ketuk, berapa lama satu rumah saya pergi bercakap, berapa banyak presentation saya buat. Saya kena track diri saya dulu dan perform. Berapa saya boleh perform sehari, berapa sales pada level saya. Kalau saya buat 2 jam, saya buat 3 jam, saya buat 4 jam, saya sendiri kena dapatkan tracking performance saya sendiri. Itu strategi pertama. Sebelum you nak bentuk life host yang bagus, you sendiri kena dapat certain level of pattern kalau boleh pada diri you. Tapi kalau you sendiri tak buat life host punya kerja, which is not easy lah kan, tapi you kena recruit 1 orang atau 2 orang dan bekerja dengan dia untuk tracking, training, developing dia supaya dia boleh build that sales consistency dan pattern untuk kita tracking. So ini pertama, you sebelum you kali gandakan dan train orang lain. Yang kedua adalah you tak buat dan you kena recruit orang yang bagus dan tracking dia ni, rakam proses dia. Dia boleh perform katalah satu hari 10,000 contohnya, 5,000 contohnya. Tracking ni barulah kita recruit orang macam dia, bukan sama macam dia tapi macam. Contohnya barulah kita keluarkan nombor 3, ciri-ciri life host yang berjaya. Ciri-ciri yang life host yang berjaya, satu yang kita ada, satu lagi yang kita nak. Nak ni mungkin kita nak hunting lah. Mesti ada ciri-ciri yang kita boleh identify dan take note dan recordkan orang yang macam mana. Keterampilan dia. 90% life host yang bagus datang daripada presentation diri dia. Kunci life host ni adalah mata. Orang tengok tu menarik tak? Dia libatkan mata. Lepas mata adalah telinga. Orang dengar tu rasa suka tak? Yang ketiga adalah hati dia. Tertarik tak? Tu antara kunci dia. Kan? Life host yang bagus adalah dibina daripada life host yang bagus juga. So, prinsipal Cobra adalah either you be the one yang bagus and develop other people jadi bagus, atau you kena hire orang yang bagus yang boleh committed untuk bantu you train orang lain yang bagus. That's my answer. First answer, Nur Aiza. Jawapan saya kedua, bagaimana boleh struktur semula peranan setiap staff supaya kerja fokus dan result driven? Dia adalah sangat bergantung kepada clarity of job. Tutup screen. Clarity of the job ataupun the work. Ini perlukan sedikit carta organisasi punya proses. Satu-satu organisasi ni saya suggest you bercakap dengan Cam very detail. Tapi dia sepatutnya adalah back to carta organisasi. Satu syarikat akan ada simple 5 unit atau 5 department minimum.
you akan ada accounts, you akan ada HR, you akan ada operation, you akan ada sales, you akan ada marketing. Ini common. Unless you outsource ni, partially outsource ni, atau you ada orang yang jaga administration benda ni, dua. Biasanya orang tak hire orang yang betul lah dekat HR. Ini biasanya orang tak hire yang betul. Ini kesilapan ramai orang. Kesilapan ramai orang juga adalah dia nak buat sendiri account. Which saya rasa benda ni buang masa. Outsource daripada orang yang bagus. Benda yang patut you fokus adalah naikkan sales, naikkan marketing, deliver produk atau servis you. Ini benda yang paling penting. So, ramai orang tak susun macam tu. Kalau sales, mungkin dia melibatkan live host punya team, affiliate punya team. Marketing mungkin dia melibatkan content. So, ini adalah subjek yang berbeza yang kita kena. Saya tak boleh nak run through sekarang sebab dia memerlukan explanation yang sesuai kepada tahap perniagaan. Carta organisasi syarikat yang buat 1 juta sebulan takkan sama dengan 10 juta sebulan. Takkan sama. Dan kadang-kadang kenapa bisnes you tak boleh berkembang? Sebab you ambil carta organisasi yang buat 100,000 sebulan dan expect orang yang sama bantu you capai 1 juta sebulan. Tak macam tu. Dia macam budak 7 tahun pakai baju 7 tahun, tapi budak tu dah 10 tahun, 12 tahun, you suruh pakai budak baju 7 tahun juga. Tak boleh. Role manusia perlu berkembang. Tak semestinya tanggungjawab dia bertambah. Sometimes tanggungjawab dia kan lebih fokus untuk jadikan benda tu. Dan ada benda yang dia pernah buat before, kena bagi kat orang lain buat. Atau kena hire orang lain buat. So benda tu perlu expand. So this is another different conversation lah. Panjang ni, tapi saya cuba ringkaskan kat situ. Okay, next one. Bagaimana nak bina personal branding sebagai chartered accountant yang bantu founder urus kewangan dengan berkat? Tapi saya nak pastikan bila orang nampak saya, mereka terus nampak Wikira sekali, bukan terpisah. Macam mana nak cara terbaik selaraskan personal brand dengan brand syarikat supaya dulu naik serentak? Itu dah tulis tu. Hairuliza Zaitun, Wikira. So, you siapa dekat Wikira ni? You tulis lah. Kalau you Hairuliza Zaitun, pengasas dan accountant bertauliah. Wikira Syarul. Sentiasa nama you akan attach dengan jawatan dan syarikat. That's how you do it. Walaupun di personal branding, dia mesti mention siapa you dan syarikat you. That's how you nampak kedua-duanya sekali. You tak boleh kata letak Liza, Hairuliza, that's it. Kat mana Wikiranya? Kan? Sebab you adalah representing the company. Dalam case you ni sebab you are representing that company professionally. I think most people pun macam tu. Most people adalah letak muka dia kat depan, tapi dia adalah duta. Macam duta kepada brand. Macam Tony Fernandez, tutup skrin. Tony Fernandez, pengasas AirAsia. Mula-mula dia memang yang banyak bercakap, apa semua. Kata umpamakan live, dia yang banyak buat live. Tapi tetap tulis pengasas AirAsia. Pakai topi AirAsia. Faham tak faham? Kan? Okay? So that's how you associate diri you dengan syarikat you. Very rare lah orang tu keluar as personal branding unless you ni artis, penyanyi, you know, kan. Most of you acah-acah nak jadi penyanyi tapi tak jadi sangat pun. And so tak payah feeling. Tulis lah nama you, syarikat you apa, always attach dengan nama you walaupun di personal branding. Okay, next. Bila klien kata mahal, bagaimana cara untuk ubah persepsi mereka supaya nampak value sebenar dalam servis yang saya tawarkan? Kalau saya gandakan sales atau cost marketing, okay, kita ambil nombor 1 dulu. Bila klien kata harga saya mahal, ada macam mana nak ubah persepsi mereka supaya nampak value sebenar dalam servis yang tawarkan? Kita tutup screen. Ada 2 persepsi, 2 cara nak meletakkan nilai sesuatu benda. Bila ada orang kata, oh mahal lah, okay, mahal lah, ada 2 je jawapan dia. Yang pertama adalah dia tak mampu. Nombor 2 adalah dia tak faham. Dia tak mampu atau dia tak faham. Okey? Tak mampu ni memang dia tak mampu betul. Memang tak mampu. Dia bukan the right customer yang kita nak. Dia bukan the right one. Jadi kita dah tersalah.
kita dah tersalah tarik atau kita dah tersalah target. So, di sinilah pentingnya qualifying tu daripada awal. Ataupun cara kita buat marketing tu daripada awal. Okay, nanti kan saya explain. Tapi yang kedua adalah dia mampu. Tapi dia kata mahal. Sebab dia tak faham. Okay? So, kita kena ambil dua bahagian ni secara part by part. Yang pertama, adakah you all ni tahu siapakah qualify customer? Siapa adalah orang yang layak yang patutnya jadi customer you? You ada senarai tak? Yang dikatakan layak. Saya bagi contoh kan. Kami sangat jelas orang yang boleh jadi Titan adalah boleh jadi Titan, antara ciri-cirinya adalah mereka sudah buat certain level of sales. Jualan dia sudah buat certain level. It could be 50,000 a month, it could be 100,000 a month and more a month. Orang ni biasanya dia boleh start, boleh apply jadi Titan. Bukan the only syarat, tapi salah satu kriteria dia mesti ada sales ni. Barulah datang nombor 2, dia akan qualify kalau dia ni jenis orang yang ada matlamat yang besar. Maksudnya dia sekarang buat 50,000, 100,000 sebulan, dia ada matlamat, aku nak buat 500,000 sebulan, aku nak buat 1 juta sebulan. Ada matlamat tu. Dia ada kriteria sales, dia ada matlamat nak buat sales lebih besar. Dan nombor 3 adalah dia sanggup beri komitmen dalam guidance. Kalau dia sanggup, dan bila kita go through the interview process, baru kita boleh bincang qualifying ataupun tidak. Tetapi tak boleh juga. Sebab ini adalah baru syarat awal. Syarat kedua adalah dia kena faham contoh-contoh customer ataupun result Titan. Maksudnya, dia faham tak yang bila menjadi Titan, dia ada potensi untuk capai apa? Dia boleh capai apa? Kalau dia tak jadi Titan, apa pula kesan dia? You faham tak saya cakap? Siapa yang tanya soalan tadi? Reza. Kan? Reza Razak. Kan? Orang yang jadi, yang bakal jadi dia punya klien ni, satu, kita kena tahu dia ni mampu atau tak mampu. Tepat atau tak tepat. Maksudnya dia ada isu tak? Ada tak isu yang you nak? Dan dia ni perlu tak isu ni di solve? Dan dia mampu tak nak bayar fee you? You know, sama ada dia guna HRD Corp ke. Kalau dia tak menyumbang, kan susah. So, kriteria pertama adalah kriteria yang fizikal lah, yang nyata, yang nampak. Kriteria kedua adalah, dia faham tak kesan kalau you train dia, dia guna produk you ni, kesan dia customer akan dapat apa? Potensi ni jadi apa? Kalau dia tak guna you, kesan dia apa? Contohnya, Spire, saya ambil contoh Spire. Katalah Spire ni sekarang dia dah jadi Spire dan dia dah boleh buat sebulan, katalah ada Spire yang buat 100,000 sebulan. You know? Tapi dia tak nak. Dia tak nak jadi Titan. Dia tak nak apply pun. Fikir pun dia tak nak. Maksudnya apa? Satu, mungkin dia tak ada matlamat yang besar. Mungkin dia tak ada matlamat yang besar. Dia just rasa 100,000 tu dah cukup. Sebulan. You know? Dia tak rasa nak buat 1 juta sebulan. Sedangkan 100,000 sebulan pun struggle. Kan? Struggle nak survive. Nak sustain. Dan dia patutnya belajar macam mana buat 1 juta sebulan. Tapi dia tak. Dia tak ada matlamat yang kuat. Itu satu. Maksudnya, keinginan yang tinggi tu perlu ada. Tapi mungkin sebab dia tak faham. Dia tak faham yang guidance yang dia perlukan untuk capai 1 juta sebulan tak sama dengan keadaan yang dia sekarang dekat Spire yang bagi dia that level of numbers tu. Dia perlukan different level punya guidance. Tapi dia tak faham. Kesan dia buang masa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dekat dalam Spire. Akhirnya dia drop out. Sebab dia tak nampak. Sebab dia tak dapat higher level punya guidance. Umpama budak yang ambil SPM tapi masih duduk dekat Darjah 6. You faham tak? Tutor dia Darjah 6. Sedangkan dia perlukan tutor PTTI yang specialist. Tapi dia ambil tutor Darjah 6 sebab nak bayar murah. Sedangkan dia tak dapat the right answer. Sebab dia tak faham yang dia buang masa. Itu point dia. Sama dengan some Titan lah yang duduk kat dalam Titan. Yang sebenarnya dia berada pada point yang aku nak capai lebih. Tapi tak nak jadi TCP. You know? Sebab, macam-macam sebab lah. Can be any reason. Which I don't invite anyone kat sini jadi TCP. Tidak. Tapi point saya adalah secara nyata je you nampak TCP yang follow dan committed. Not one day, not 1 year. Over time, you nampak obviously peningkatan tu berlaku. Ups and down ada, tapi peningkatan tu berlaku secara obvious. You know, sebab dia hampir-hampir kena jumpa saya tu. Sekerap yang boleh. Jadi itulah poin yang saya nak cakap pada Reza tadi adalah
2 point. Yang pertama adalah mungkin dia bukan yang tepat. Yang kedua adalah dia orang yang tepat tapi dia tak faham. So, kerja you adalah nak bagi dia faham. How? Kat sinilah pentingnya testimonial, story, pelanggan. Kalau dia guna produk you atau servis you, apa jadi? Kalau dia tak guna, apa kesan dia? Kesan dia lebih teruk damage dia daripada berapa yang dia bayar ni tadi. Kesan tersalah pilih training, you know. Macam ramai orang ini dia kata, sama je mentorship. Kalau sama, then why we have all these people doing from 10 million to 700 million over time? I'm not discussing about TCP here. You jangan salah faham. You know, I'm not interested people applying for TCP sebab dia menyusahkan hidup saya sebenarnya TCP ni. Jujur, dia menyusahkan hidup saya. Kalau dia tak committed. Saya lebih rela dia committed dan menyusahkan hidup saya daripada tak committed dan menyusahkan hidup saya. Sebab dia menyesakkan kepala saya. Being a TCP tapi tak committed. You know, tak bermain sebagai seorang partner dalam membina bisnes you. Sebab one day, bila company you makin besar, you akan ada director, you akan ada orang luar yang akan jadi board you. Kalau saya, you tak boleh bekerjasama, macam mana you nak bekerjasama dengan orang lain yang lagi stranger? You akan ada investor, you akan ada banker. Lagi susah. Kalau saya boleh bagi you the gap dan blind spot you tak boleh nak dengar, yang tak ada kepentingan langsung dengan bisnes you, yang hanya nak you berjaya, you know, tak mudah nanti you nak dengar daripada orang lain. The next person you akan dengar daripada pesaing you dah nanti. So itu point saya nak cakap pasal Reza tadi. 2 reason. Salah target customer tak faham apa value yang you ada. Sebab you tak nyatakan, you tak prepare, you tak tunjulkan, you tak ceritakan, you tak presentkan. I want to talk about some of you. Some of you masih tak perasan yang kekuatan perniagaan you pada fasa you all ni adalah you. Sebelum you bina more people and more system. More people and more system. Tapi people dan sistem mestilah dikopi daripada seseorang. Dan seseorang tu mestilah bermula daripada you. You know? So, you are the duplication factor. First. Tak mudah nak membina sesuatu tu kalau tidak dicontohkan dekat dalam company tu. Tak mudah. Kita boleh copy company orang lain. Kita boleh pergi TBE, of course. Tapi, takkan you nak berumah tangga kat rumah dia tu, kat TBE, kat company orang tu tiap-tiap hari selama 6 bulan, kan? Lama-lama orang kunci pintu depan. Tapi, belajar and kena jadi the best example. Kena create that. Being the best example. Kunci membina bisnes adalah membina karakter dan contoh. Bila dah ada karakter dan contoh, barulah senang nak duplication. That's how it is. Kalau company you haywire, harga sales turun naik, tak stable, bermaksud company you ni dah kehilangan contoh. Dah tak ada contoh dalam company untuk diikuti. Jadi orang tiru orang yang tak ada contoh. Orang akan hilang clarity. Orang akan hilang keyakinan. Orang akan hilang panduan bila tak ada contoh. That's why my pengalaman bina sales team adalah bila semua orang tak perform dan tak ada siapa perform, 2 benda kena berlaku. Somebody kena perform. Kalau tak ada orang, saya sendiri kena perform. Dan nombor 2, saya kena buang orang. Saya kena buang orang yang tak perform. Cara paling cepat nak buat orang perform adalah buang yang tak perform. Selepas kita train, retrain, dia masih lagi negatif, dia attitude yang teruk. Tuan-tuan dan puan-puan, bisnes, kalau ada attitude yang teruk, kepercayaan yang teruk, keyakinan yang teruk, apa strategi pun tak jadi. Cuba fikir balik. Most of you masa naik kat bisnes, bermula perniagaan you, tak tahu strategi banyak pun. Tapi yang ada adalah semangat, sikap, nak buat sampai jadi. Ingat tak? Masa tu tak pandai pun, tak ada pun TBE, tak ada pun Titan lain nak dicontohi. Sikap, attitude adalah kunci pertama dan selama-lamanya dalam pembinaan sebuah perniagaan. Attitude is everything. Dia boleh datang bawa saya sales yang paling power, orang yang paling power closing. Tapi kalau sikap dia tak ada, dia takkan boleh close. Sikap, attitude. Apa yang ada pada saya, apa yang saya tengok pada Cobra dan sales work,
Yang saya carry sampai sekarang adalah attitude. Leader-leader yang berjaya adalah attitude dia power. Positive winning attitude, PWA. Positive winning attitude. Tapi kalau dia punya sikap adalah negatif, tak on time, tak excited, inilah virus kepada syarikat you. Orang macam ni lah yang patut direjam. direjam physically. Maksudnya perlu di training balik, di retrain balik. Kalau tak boleh juga, let go. Don't waste your time. Positive winning attitude umpama positive serum kepada company you. Tapi serum macam mana bagus pun, masuk negatif punya cell, punya injection, semua positif boleh rosak. That's why attitude is everything. Kadang-kadang kita dah tengok kenapa orang tu boleh buat juta. Sebab nilai sikap dia tu juta. Kenapa seseorang tu tak boleh naik juta? Sebab negatif dia tu penghalang dia buat juta. Dia betul kepada siapa? Titan pun betul, team dia pun betul. I've seen people yang going up because positive attitude dia tinggi, can do attitude dia sangat tinggi, winning tu punya attitude, apa jadi pun aku mesti nak menang. Saya ingat kalau syaitan, iblis ada depan dia pun dia langgar. Umpama dia macam tu. But I've seen orang yang satu negatif je, buat dia let go semua ataupun buat dia down. Satu pun dia negatif. Contohnya nak pergi office. Pasal traffic light patah, jam, attitude dia down. Sampai ke office semua orang pun down. Itu dah attitude. Faham tak? Attitude ni boleh buat kita menang. Attitude juga boleh buat kita jatuh dan tergolek. Tuan-tuan dan puan-puan. Attitude adalah ability. A adalah ability. A, saya tulis. A-T-T-I-T-U-D-E. Ability to think. Ability to think intelligently, secara bijak. Today, hari ini, saat ni, under different emotion, which is positive emotion. Ability to think intelligently today under different emotion. Tu attitude. Ni semua orang tengah down, dia boleh bangkit dan no guys, kita kena fight. Ni semua orang tengah negatif ni, kita minta semua tak nak. No guys, kita kena keep on jumpa, cari sampailah ada orang kata nak. Itu yang saya ajari belajar dekat Cobra sampai sekarang. Ability, kemampuan Epco Cobra ni berkembang banyak negara sebab tiap-tiap hari dia jumpa orang kata tak nak, I tak minat, tak nak. Tapi dia adalah macam, it's okay, next, it's okay, next. Keep on going sampai jumpa orang kata yes, no, yes, no, yes. Keep on going sampai jumpa. Itu attitude. Do you have that? If you don't, you patut kerja kerajaan. You tak patut jadi business person. So business person yang berjaya yang saya kenal, pada siapa level mana pun, kemampuan mereka untuk handle tak nak, tak boleh, payah, orang tak bersama dengan you, orang reject you, staff tak bersama dengan you, customer tak nak, bagi mereka tu bukan penghalang dia. Ability to think intelligently today under different motion bermaksud I must do this sampai I berjaya. Nothing can stop me. Itu attitude. Do you have that? Or you just another loser? Fikir betul-betul. Sebab loser will never win, winner will never quit. Alright, thank you so much. Have a great day. Saya harap session malam ni memberikan you sedikit perspektif yang berguna. Boleh? Dia ada dua perangai attitude ni. You guna pilih. You nak jadi camp mana? You nak pakai topi mana? DW, Datuk Wira? Atau DL? Dah loser. DW is winner. Dah win. Saya bukan nak win. DW dah win. Already winning. Have a great day. Assalamualaikum.